Kita minta dalam doa kunut kita tu, kita minta dengan Allah kalau ada apa-apa yang telah ditentukan keburukan kepada kita, kita minta elak. Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunat-sunat yang kita boleh lakukan ketika kunut apa dia? Masa kita baca doa kunut ibu ayah dalam sembahyang, kan kita angkat tangan. Yang pertama disunatkan kita untuk mengangkat tangan, dapat pahala. Satu pahala dah. Dan yang kedua ibu ayah, disunatkan kita untuk biarkan tapak tangan kita ni menghadap ke langit. Macam ni. Bila kita tadah tangan, biar tapak tangan kita menghadap ke langit. Dan yang ketiga, ibu ayah, sunat yang ketiga yang kita boleh buat, disunatkan merapatkan tangan. Kita rapat tangan macam ni. Masa baca doa kunut macam ni. Kemudian disunatkan yang keempat, mata kita memandang tapak tangan kita. Begini. Kemudian bila baca satu ayat daripada doa kunut, waqina birahmatika syarra ma qadait, disunatkan untuk kita menterbalikkan tangan. Dengar baik-baik. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Disunatkan. Sebab apa? Sebab itu amalan untuk kita menolak bala. Apa yang dimaksudkan dengan doa tadi tu? Kita minta dalam doa kunut kita tu. Kita minta dengan Allah kalau ada apa-apa yang telah ditentukan keburukan kepada kita, kita minta elak. Allahu akbar. Mana Ustaz tahu semua ni? Dekat dalam kitab. Dekat dalam kitab 500 sunat-sunat dalam solat. Ibu ayah, kata ulama, ada 500 pahala. Kita boleh kaut dalam satu ibadah solat kita. Satu solat tu boleh dapat 500 pahala. Siapa nak tahu? Pergi dapatkan kitab. Murah je ibu ayah. Jom kita gandakan pahala dan solat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita. Allah terima solat kita yang sempurna, insya-Allah. Tekan beg kuning dapatkan segera. Dekat mana nak dapatkan kitab semua tu? Dekat link yang ada di bio YouTube saya.